Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan pengalaman pertama kali saya bersarapan di Turki, pastinya di Bolu Hotel. Di sini sarapan mereka sangat berbeza dengan di Malaysia. Mereka panggil kahwelti dan ia bukan sekadar makanan tapi budaya. Ada pelbagai jenis manisan, keju tempatan, roti segar, kacang, biskut, ini kentang, ini pun kentang juga, kentang lagi dan telur. Merhaba, günaydın, nasılsın? Sağ ol, teşekkürler. How was your sleep? Not enough? Yes, of course, not enough for me. Yes, so you are on holiday? Yeah. You have no right to complain about anything, okay? Because you are on holiday, you paid a lot of money just to be happy, not to complain. So whatever happens, stay happy. Kami dalam perjalanan ke Kapadokia yang mengambil masa 6 jam. Sepanjang perjalanan kami akan singgah melawat beberapa tempat bersejarah dan menarik di Turki. Sekarang berada di Anıtkabir, tempat makam Mustafa Kemal Atatürk, seorang tokoh penting dalam sejarah moden Turki. Mobile phone and the metal items to the desk, and do not forget to take them back. Mausoleum. So this is the name of the countries who sent as a gift. All the trees from different countries. No, nothing. You are very sure. Anıtkabir bukan sekadar tempat persemandian. Ia adalah lambang perubahan besar yang berlaku dalam dunia Islam apabila Khalifah Utsmaniyah jatuh dan diganti dengan sistem republik sekular. Mustafa Kemal Atatürk dikenali sebagai bapa Turki moden. Beliau membawa banyak pembaharuan dari segi bahasa, undang-undang, pakaian, malah cara hidup rakyat Turki sendiri. Tetapi bagi ramai ulama dan umat Islam, perubahan ini sangat drastik dan dianggap menjauhkan rakyat dari ajaran Islam. Itu orang ke? Jom tengok. Gambar lu, jom. Tulisan Jawi dihapuskan dan diganti dengan huruf Latin. Azan ditukar ke bahasa Turki. Sekolah-sekolah agama dan institusi Islam ditutup. Pakaian seperti turban, jubah dan hijab pun pernah dilarang. Namun tak dapat dinafikan, Atatürk juga berjaya menyatukan rakyat Turki pada waktu yang sangat mencabar selepas Empayar Utsmaniyah runtuh dan negara terdedah kepada penjajahan. Oh, okay. Sorry. Ini adalah upacara pertukaran pengawal kehormat di Anıtkabir, Ankara, makam Mustafa Kemal Atatürk. Ia berlangsung dalam suasana rasmi dan penuh disiplin, simbol penghormatan kepada tokoh Republik Turki itu. Pengawal memakai seragam berbeza warna putih, warna biru dan warna hitam, mewakili unit tentera darat, laut dan udara Turki.
Ramai pelawat menyaksikan upacara ini setiap hari sebagai salah satu tarikan utama di lokasi bersejarah ini. Harvesting more than 1 million ton of salt from here. According to the geologists, the total capacity of the salt in this lake is about 90 million tons. Kami sudah sampai di Tuzgolu Market. Macam-macam ada dijual di sini. Ada makanan, air, cahaya mata. Dan disediakan surau untuk pelanggan yang datang. Jadi bolehlah kami solat dahulu sebelum menjamu selera makan tengah hari. Solat dulu kan? Ini makanan tengah hari untuk hari kedua dari Turki. Tiba masanya untuk melihat keindahan Tuzgolu atau lebih dikenali sebagai Salt Lake, salah satu tasik garam terbesar di Turki dan juga di dunia. Tasik ni terletak di tengah Turki, kira-kira 2 jam dari Ankara. Yang menariknya, pada musim panas, air tasik menjadi sangat cetek sehingga permukaan garam keras boleh dilalui dengan berjalan kaki. Kita boleh lalu tak? Ke sana? Ke tempat putih lah. Oh, ni pun dah putih dah. Garam ni memang garam je ni. Dekat ni tadi kita jalan garam. Tak, sini memang kering. Kan? Memang padat sebenarnya garam Budak semua. Nampak macam salji, tapi sebenarnya semuanya adalah garam semula jadi. Pantulan langit di atas permukaan tasik menjadikan suasana seperti dalam cermin. Tasik garam telah membekalkan hampir 70% keperluan garam di Turki. Banyak kawasan sekitar menjadikan industri garam ini sebagai sumber pendapatan. Sebab dia ada belerang kan? Macam mana kita rasa? Oh, ingat siapa tadi? Awal-awal lagi. Dia orang rendam kaki tak apa. Untuk sakit kulit ke apa? Kena lap lagi. Susah nanti. Dia bagus. Untuk sakit kulit lah. Sakit kulit, sakit kaki. Sakit kaki. Ya. Urat ke apa kan? Urat Urat? Oh elok Boleh. Luas semua Tempat ini bukan saja cantik, tapi juga memberi kita satu peringatan. Tak nampak Allah sebut dalam Al-Quran tentang penciptaan bumi dan langit. Bagaimana dari air yang tawar boleh jadi masin, dan dari tempat yang gersang lahirnya manfaat. Tasik garam adalah simbol bagaimana tempat yang kering kontang pun mampu jadi sumber rezeki dan keindahan. Ingatkan kita nampak tasik air Saya pun ingat tadi macam tu. Nampak macam ada air. Tak tahu macam mana jadi garam kan. Adakah dia hasil daripada dia turun daripada bukit ke apa Tasik garam ni. Dari bawah. Di bawah
Subhanallah, indahnya ciptaan Allah. Bila melihat keluasan tasik ni, kita rasa kecil sangat. Sungguh, bumi ini milik Allah dan setiap inci daripadanya adalah tanda kebesarannya. Kaya Seher terletak di wilayah New Seher dalam kawasan Kapadokia, Turki Tengah. Kaya Seher bukan kota biasa. Ia adalah tempat perlindungan bawah tanah yang dibina sejak abad ke-4 oleh kaum Kristian awal. Pada ketika itu, mereka dikejar dan dizalimi oleh pemerintah Rom kerana berpegang kepada agama. Bayangkan, mereka menggali batu gunung yang lembut tetapi kukuh dan membina tempat tinggal, dapur, bilik ibadah, sekolah dan tempat simpan makanan. Semuanya di bawah tanah. Apa yang lebih mengagumkan, kota ini mempunyai sistem keudaraan yang komplit, pintu keselamatan batu besar dan laluan rahsia untuk melindungi penduduk dari serangan. As a number of the rooms, this is the biggest one. But it doesn't look like the other underground cities. That's why History Channel had documentary. It's quite different than the other. That's the reason it's changed. Mereka tinggal di bawah tanah selama berbulan-bulan, bersembunyi demi menyelamatkan iman. Subhanallah, betapa kuatnya semangat mereka mempertahankan kepercayaan. Assalamualaikum. So you cannot carry your Hati-hati ya. Tangganya gelap. Selepas zaman Kristian awal, kawasan ini juga pernah dihuni oleh masyarakat Islam pada zaman Seljuk dan Osmaniyah. Fungsi kota bawah tanah ini diteruskan sebagai tempat rehat musafir, gudang makanan dan tempat pertahanan. Yes, this room is the best for photo. It's like photo studio. Yes, because of the arched gallery. It stands for the gallery. I can have for you if you want to have family photo. Yes, sure. Hari ini Kaya Seher menjadi bukti sejarah bahawa manusia sanggup melakukan apa saja demi melindungi agama, keluarga dan kehidupan. Saya ambil gambar untuk sila-sila. Ha? Masuk ke masjid? Tak terjaga dia? Ya.
atas tu kastil. Bawah masjid. Ni masjid zaman Ottoman. Oh, dah tutup dah. Satu pelajaran besar buat kita, jangan pernah lalai dalam menjaga iman. Sekarang kami berada di Elite Cave Ceramic, sebuah galeri tembika yang terkenal di kawasan Kapadokia. Kawasan ini terletak di Avanos, wilayah Nevşehir, Turki. Seni tembika tradisional Turki merupakan satu warisan budaya yang masih kekal hidup hingga ke hari ini. Tembika Turki bukan sekadar hiasan. Ia adalah hasil seni halus yang mencerminkan sejarah panjang peradaban Turki Osmaniyah dan juga sentuhan kreatif masyarakat Anatolia. Nah, Kak sekalian, sekali lagi di sini perkenalkan juga nama saya Putri ya. Di sini saya nak bagikan sedikit informasi mengenai potri dan juga seramik. Di mana potri itu tadi saya sudah cakap sedikit ya. Tembikar ataupun gerabah dari tanah liat merah yang kita ambil dari Sungai Merah tadi. Kalau untuk seramik itu mana? Seramik itu ini semua. Ini semua adalah seramik terbuat dari tanah liat putih yang kita ambil dari pegunungan vulkanik atau kita sebut dengan kaolin. Dicampur lagi dengan kristal quartz. Ini adalah bahan paling penting dalam pembuatan seramik. Sebab apa? Dia akan buat seramik ini menjadi sangat kuat. Nah, ini bahan untuk buat seramik itu kuat ya. Dia pasti boleh pecah, tapi tak mudah pecah. Ya, jadi nanti lepas dua bahan itu campur dengan air, kita ulen, kita bentuk macam tadi tuh. Lepas itu kita keringkan suhu ruang 2-3 hari. 2-3 hari dalam suhu ruang, baru boleh kita oven selama 1200 derajat Celcius dalam waktu dia 16 jam. Lepas macam ini kita polis. Lepas kita polis, kita lukis dan kita warnai. Dan tadi udah tengok ya semua step by step dia itu semua handmade. Ya. Dilukis, diwarnai, semua guna kuas ya satu persatu. Lepas tu kita masuk proses glazing. Di sini kita tutup dengan powder glaze. Tutup dia dengan powder glaze, baik lagi 900 derajat Celcius selama 10 jam. Nanti powder glaze dia itu akan meleleh dan jadilah dia kilat. Ya. Dan ini dia akan tahan untuk masuk dalam microwave dan juga dishwasher mesin. Boleh untuk makan minum boleh, semua safe. Ya. Nah di sini Kak sekalian, saya nak bagi tahu salah satu desain yang amat sangat populer dari Turki. Ya, nama desain dia adalah family tree. Betul, pokok keluarga. Sebab apa? Sebab pokok keluarga, boleh tengok sini ada 2 tulis besar. Ini melambangkan Adam lagi Hawa. Tengah ada lambang hati, melambangkan cinta dari Adam dan juga Hawa. Dan bunga-bunga kecil sini adalah keturunan-keturunan dia. Atau kita semua yang ada di sini sekarang. Ya, ini bermakna keberkahan, kemakmuran dan juga kehidupan yang panjang. Dan desain ini sudah ada sekitar 1300 tahun yang lalu dari zaman Osmaniyah. Ya, kalau nak tengok desain asli dia ada di Topkapı Palace Istanbul. Ya. Tukang tembika di sini membentuk tanah liat secara manual menggunakan roda tembika tradisional. Sebab kalau tak biasa nanti terseleo. Ya. Kaki kanan. Nama siapa apa ini? Muhammad Noh. Mak Noh, tu master Mak Noh kan. Kalau tak dapat jodoh pun boleh kerja sini. Pelawat juga berpeluang mencuba buat tembika. Ada pangkatnya lagi. Niaga. Balik kurang seorang. Macam ni saya tak Islam ni. Okey lah nampak bentuk seramik. Macam mana nak minum teh ke? Selalunya kalau ni ending tak cantik selalu ending ni. Tapi macam dulu hantarannya. Itu signal tak boleh kahwin tu. Ke kawan pergi buang. Oh.
Seni tembikar Turki bukan sekadar produk kraftangan. Ia adalah warisan budaya dan simbol jati diri bangsa. Ada? Ini dah gelap dah. Berapa? Keluar-keluar dah gelap. Ini kita ke mana? Hotel. Malam ni kami bermalam di Ed Hotel di Kapadokia. Assalamualaikum. Masya Allah, melangkah masuk ke dalam bilik hotel ni terasa seperti rumah batu. Sebab katil, meja, singki, siling hanya diukir seperti batu. Jumpa lagi di episod seterusnya.